Nadi insan, Tuhan Kau yang Maha Kuasa, beri kami sekelumit cahaya, agar kami terus kuat menjalani hidup, berjuang sampai ke surga. Nadi insan. Dalam kehidupan seharian, ada rutin yang mungkin kita anggap seperti biasa. Namun, ada insiden-insiden yang boleh berlaku tanpa amaran yang boleh mengubah jalan kehidupan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedang bersama dengan saya Jalal Zaiki. Dalam episod ini, kita akan ke sebuah kebun di Karak Pahang bersama dengan seorang lelaki yang juga seorang suami, seorang ayah dan juga seorang pejuang rezeki yang hidupnya berubah sekelip mata. Sebab apa? Jom bersama dengan saya dalam episod ini. Sihat-sihat ya? Alhamdulillah. Ni kat atas ni kebun durian kan? Kalau kat bawah tu sawit. Berapa banyak dah durian kat sini ada? Pokok. Yang kalau kita lihat yang besar ni adalah yang dah lama lah. Yang kecil-kecil ni baru tanam lah. Yang kalau kita lihat di sini Musang King yang first time untuk tahun ni berbuah. Tak banyak pun, dah 5 biji 6 biji saja. Cuba kita sembang kat bawah sikit. Baik. Silakan. Keadaan macam ni je lah. Boleh. Santai-santai. Ya. Kiranya perusahaan kira macam ladang ni, ladang apa sawit, durian ni berapa lama dah Cik Sihal usahakan? Kalau yang pokok durian ni sebenarnya daripada yang saya cakap tadi lah, daripada turun daripada ayah saya dulu, nenek atuk ayah ke saya dan tertanam 3-4 generasi lah. 3-4 generasi. Okey. Dan durian tu sawit tu dalam 10 tahun macam tu lah. Kalau boleh kongsikan macam mana aktiviti harian? Kalau sebelum ke macam kejadian kemalangan mata, sehari ke sehari tu macam mana aktiviti Cik Sihal? Kebanyakan pada hari-hari waktu sekolah, saya akan bawa budak sekolah dulu. Daripada pagi. Bangun pagi tu, hantar budak sekolah menengah, menggunakan van. Dan saya balik, saya minum teh ke dengan wife. Lepas tu saya pergi kebun. Ke sini lah, ke kebun ni. Okey. Bagi makan ikan, anjing. Lepas tu tabur baja untuk durian. Sikit-sikit macam tu lah. Pisang Sampai sikit. ke petang? Tak. Maknanya saya takkan, biasanya dalam pukul 12 lebih saya akan balik. Boleh. Untuk jemput budak sekolah. pula? Ya. Okey. Rutin saya macam tu lah. Hari-hari macam tu. Tetapi taklah maknanya menjurus kepada satu tempat. Saya akan pergi ke kebun lain juga. Okey. Tapi untuk ikan tu memang hari-hari. Hari-hari kena datang sini Ya. lah. Dengan security. Ya, security tu. Ya. Kena bagi Memang makan. menemani saya. Masanya Cik Sihal ada banyak bisnes lah perniagaan. Kalau saya kira tadi ada van sekolah. Ya. Kemudian ladang ni, ikan lagi, durian, kelapa sawit. Apa lagi yang Cik Sihal usahakan? Kedai, runcit. Macam tu lah. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Mana taklah banyak sangat. Lama-lama jadi bukit lah. InsyaAllah. Kita nak tanya sikit lah tentang kronologi kejadian kemalangan yang menimpa Cik Sihal. Mungkin boleh ceritakan apa yang berlaku, hari apa? Saya waktu itu sebenarnya pada pagi tu birthday saya yang keberapa saya pun dah lupa. Birthday? Sebelum tu birthday saya. Okey. Yang second tu mana saya lepas hantar budak sekolah. Saya balik, saya pergi mesin rumput di rumah. Saya memang safety lah. Dengan cermin mata, pakai mask. Dan, topi saya memang pakai macam ni untuk kerja. Safety boot semua Safety boot saya memang pakai. Lepas tu pakai untuk lengan panjang, seluar panjang. mesin rumput. Nak mengejarkan waktu itu saya terus pergi, lepas saja mesin rumput tu saya terus pergi sini. Di sini saya buka semuanya tu, bagi makan ikan, pergi makan anjing, tengok sikit, saya terus balik sampai saja di bahagian kerbau tu kan. Saya tengok kerbau saya ada di sebelah sana.
abang ipar saya dah buka dah kerbau tu. Dan waktu itu sebenarnya dah hampir pukul 11 ke 12 lah. Tengah hari ya? Tengah hari lah. Saya pun Okey. nak kejar untuk budak sekolah lagi kan. Lepas tu, waktu itu saya lihat kerbau di sebelah sana dan saya guard sebenarnya ada line antara sawit besar dan sawit kecil Okey. supaya kerbau tidak melepasi ke sawit kecil. Dan waktu itu juga saya lihat pagar saya tu, kawat duri tu jatuh ke bawah. Okey. Dan untuk mengelakkan kerbau masuk ke dalam sawit kecil tu, saya terpaksa baiki balik lah. Waktu masa tu sontok sangat nak kejar masa kan. Rushing lah. Rushing lah. Ambil, tengok dalam motor saya ada tukul, hammer dengan juga paku. Paku tu cantik sangat lah, warna putih. Tapi sebenarnya paku tu bukan untuk menegangkan kawat tu. Dia tu untuk zinc. Okey. Lepas tu saya ambil, saya pantak dalam 3 kali. Dia pun terpelanting ke arah saya balik. Dia bukan cucuk, dia hanya tampar, dia hanya pukul lah. Mata kanan Belah kiri? Kiri. Dan waktu itu saya terduduk, selepas saya jatuh terduduk. Berdarah lah? Dia tak keluar darah. Oh, tak keluar darah? Dia hanya keluar air saja. Lepas tu saya pejamkan mata, saya buka, dia nampak certain hitam. Dia tak nampak macam ni, tetapi dia nampak certain yang dua bahagian. Saya pejam balik semula, saya tutup mata, saya buka balik, Tak nampak apa dah? tak nampak. Lepas tu saya fikir macam mana saya nak buat ni. Adakah saya nak stay kat situ ataupun saya nak kena redah juga. Saya fikir kalau saya tunggu situ pun untuk apa? Tak ada orang Tak ada orang nak bantu pun. Okey. Lepas tu saya ambil jalan untuk balik lah. Naik motor ke naik kereta? Naik motor. Motor. Saya start motor, saya tu balik. Masa di balik tu, saya pergi terus mandi. Saya minta ubat Panadol 2 biji daripada wife saya. Lepas tu saya makan ubat tu, saya terus baring. Wife saya macam terkejut lah kan. Selama ni saya tak pernah macam tu pun. Saya akan relax dulu, minta air apa semua. Saya minta. Lepas tu saya baring sekejap, wife saya tanya dekat saya, kenapa ya? Saya cakap, saya kena paku. Dekat mana? Dekat mata. Dia pun mebel lah. Dia cakap, macam mana buat kerja apa semua, itulah kerja. Dia cakap, suruh rehat apa semua kan. Cakap, macam mana nak buat dah, benda dah tak jadi, dah berlaku. Lepas tu, dia cakap, kita makan dulu lah. Lepas makan, tak banyak pun saya makan. Saya rasa 2 suap, 3 suap. Tak lalu nak makan lah. Makan. Terus pergi klinik Karak. Di Karak lah. Waktu itu wife saya drive, terus pergi Karak. Doktor cakap apa? Masuk je kat Karak tu, doktor cek, dia letak ubat, dia cek, dia kata kesan ni parah. Awak kena pergi ke hospital Temeloh. Kalau tidak awak buta. Apabila perkataan buta itu, Jadi takut. jadi takutlah. Balik je tu daripada hospital, daripada klinik tu, terus balik kemas-kemas barang apa semua, jom kita ke Temeloh. Sikap wife saya. Dia call lah adik dia untuk drive ke Temeloh. Pasal dia pun tak berani, jauh sikit lah. Sampai di Temeloh, masuk kecemasan, tunggu. Dah 5 lebih. Tutup dah. Tutup lah. Hospital, doktor pakar dah balik. Mana doktor sementara tu adalah. Dia kata, esok kena datang balik. Pula. Macam tu lah keadaannya. Esok datang? Esok datang balik, cek, kira daftar balik semula, pergi ke jumpa spesialis lah. Dia doktor pakar, cek, dia kata, aku kena masuk ward. Mana memang parah aku punya mata. So fast forward, rawatan yang diterima apa masa ketika itu? Rawatan yang terima, maksudnya dia buat operation terus. Lepas tu dia cek mata saya, dia kata pecah. Kanta awak pecah. Kanta pecah. Dia kata depan koyak. Disebabkan tamparan daripada paku tu. Kuat lah kiranya. Kuat. Memang kuat. Tu dia kata kita kena buat operation juga. Buat operation, keluarkan kanta. Untuk keluarkan sepihan dia. Pasal sepihan dia macam apa, berterabur lah dia kata. Dia tak, kanta tu dah pecah. Dah pecah, dia berterabur lah. Dia kena ambilkan satu-satu untuk safety saya punya mata. Okay. Takut kena saraf ke apa, dia kata dia kena buat macam tu. Memang lama lah, rawatan tu memang lama. Anak masih kecil? Anak masih kecil. Yang kecil, yang paling bongsu 10 tahun. Yang nombor 1 sulung 21 tahun. Oh, sadar. Besar. Masih belajar lah? Belajar di UM. Okey.
Okey, maksudnya tapi alhamdulillah tak, maksudnya keadaan penglihatan tu tidaklah seteruk yang disangka. Sekarang ni masih boleh pulih. Saya mengharapkan maknanya kepada Yang Maha Esa dapat memulihkan penglihatan saya kan. Dengan apa cara sekalipun, kalau tak nampak 100% dapat 70-80, maknanya dia boleh balance. Itu yang harapan saya. Cik, duduk. Silakan. Saya mandi jap di atas. Okey. Borak-borak dengan wife saja. Puan Zafar Zadira. Zadira. Boleh duduk Sihat ke? Masak Baru nak buat persediaan. Persediaan. Macam mana rutin harian memang selalu masak lah? Rutin harian ni. Pagi-pagi bangun. Selalunya macam kalau hari sekolah ni, biasalah bangun pagi siapkan anak pergi sekolah. Lepas tu hantar pergi sekolah, siapa hantar? Dekat sini dia ada pengangkutan. Van dia ada hantar ke sekolah lah. Okay, pagi, lepas tu tengah hari Tengah balik. hari balik pun dia sama. So maksudnya dari segi hidup keluarga kan, macam Cik Sihal kan sebelum berlaku kemalangan, dia bekerja pagi. Macam Puan Zadira pula, macam mana rutin harian? Saya macam biasa, sebab saya ada kedai runcit. Jadi runcit. saya sambil buat kerja rumah ni, tengok kedai runcit sebelah rumah je kan, dekat sebelah aja. Kalau nak dibandingkan sebelum kemalangan dengan selepas kemalangan, ada perubahan tak pada Cik Sihal? Maksudnya dari segi personality ke, tiba-tiba berubah perangai ke apa ke, tak ada? Tak ada jugalah, biasalah. Cuma macam yelah, kalau dulu sebelum tu dia macam banyak bekerja kan. Bila dah lepas ni dia punya Slow penglihatan pun agak terhad ke sebelah aja mata. Yang tu kira bekerja jugalah, tapi macam slow sikit lah. Kurang sikit lah. Okay. So kalau dari segi impak kepada keluarga lah kan, selepas kemalangan tu, terasa tak Puan Zadira? Terasa jugalah, sebab kita mengharapkan dia kalau ke mana-mana nak pergi pun kan, kalau setakat area dekat saya boleh boleh drive sendiri. Tapi bila area jauh, memang mengharapkan dia macam nak hantar anak ke balik asrama ke. Jadi bila dah jadi macam tu, saya terpaksa buat. Kena belajar lah kat sendiri, buat tu, hantar anak balik asrama semua saya kena buat sendiri. Kalau dari segi pengalaman sebagai seorang isteri kan, dalam tempoh pemulihan Cik Sihal, apa cabaran yang mungkin boleh dikongsikan? Nak menjaga orang sakit kan? Ada cabaran ke? Cabaran tu rasa tak ada lah bahasa mencabar sangat lah. Tapi biasalah bila dah masuk bilik operation, kita dah keluar daripada bilik operation, yang tu kita takut nak menjaga. Sebab yelah, orang lepas operation banyak doktor pula macam doktor pun cakap jangan buat kerja berat apa semua. Tapi dia tu jenis susah kan. Kita nak kontrol dia dah biasa bekerja. Walaupun kita cakap jangan bekerja, dia tetap nak buat. Dia terpaksa. Bersama dengan saya, Encik Fatihi, iaitu pengurus pejabat Perkeso Bentong yang terlibat dengan kes Encik Sihal. Apa khabar Encik? Sihat ya? Terima kasih. Alhamdulillah, saya sihat. Mungkin kita nak tanya tentang penglibatan Perkeso dengan kes spesifik Encik Sihal ni. Bagaimana penglibatan Perkeso? Okey, pertama sekali bila Perkeso menerima kes Encik Sihal yang mana kemalangannya berlaku pada tahun 2024 ya. So Perkeso atas dasar prihatin seperti mana yang selalu ditekan oleh kita punya Ketua Eksekutif Kumpulan Perkeso, kita memproses kes beliau dan kita telah menjalankan siasatan mengikut SOP yang telah ditetapkan, dan beliau kemalangan beliau disahkan sebagai bencana kerja lah di bawah lindung kendiri atau skim insurans pekerjaan sendiri yang kita jenamakan sebagai lindung kendiri. Ya. Apa bentuk bantuan yang diberikan Perkeso untuk Encik Sihal? Okey, berdasarkan kes Encik Sihal, sebenarnya pertama sekali Perkeso membantu beliau dalam faedah dengan upaya sementara. Iaitu Perkeso akan membayar untuk tempoh MC yang beliau terima. Dalam kes ini, Encik Sihal telah menerima 180 hari MC
di mana total ataupun keseluruhan jumlah yang kita bayar untuk sijil cuti sakit beliau sebanyak RM7,441 lah. Kemudian selepas pada proses tu, Encik Sihal juga sebenarnya boleh mengemukakan apa-apa bil rawatan berkenaan dengan kemalangan beliau supaya pekeso boleh bayar bil rawatan yang terlibat lah berdasarkan kadar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Selepas itu, beliau juga boleh memohon untuk faedah hilang pulih kekal disebabkan oleh kecederaan yang bersifat kekal yang mengurangkan keupayaan beliau untuk menjalankan tugas beliau seperti biasa atau seperti sebelum kemalangan berlaku. Dan seterusnya, beliau juga boleh mendapatkan faedah pemulihan. Sekiranya perlukan peralatan seperti cermin mata dan sebagainya, boleh mengemukakan memo ataupun apa-apa saja pengesyuran yang diissuekan oleh doktor. Dan insyaAllah pekeso akan meneliti dan akan melihat apa-apa bantuan yang bersifat keperluan tadi. Baik. Maksudnya dalam skim lindung kendiri ni, mungkin ramai orang tak tahu yang apabila kita bekerja sendiri, berlaku kemalangan, kita boleh dapat manfaat. Betul. Okey, sebenarnya bila kita perkenalkan lindung kendiri, sebenarnya ialah untuk coverage ataupun untuk membantu mereka-mereka yang bekerja sendiri. Di mana sebelum ini kita tidak ada skim tersebut, tetapi selepas kita perkenalkan, banyak sebenarnya manfaat-manfaat yang kita boleh bantu, khususnya orang yang bekerja sendiri. Selama ini orang berpandangan bahawa pekeso tujuan dia hanya untuk orang yang bekerja, pergi balik kerja dan sebagainya. Kan? Ya, sekarang kita tak nak rakyat Malaysia ketinggalan dari sudut social security ataupun keselamatan sosial. That's why kita perkenalkan skim baru, lindungkan diri, untuk membantu mereka-mereka yang bekerja sendiri. Sebenarnya orang bekerja sendiri berisiko dalam menjalankan pekerjaan ni dan terlibat dengan apa-apa kecelakaan atau kemalangan yang kita tak tahu bila boleh berlaku. Betul. Kalau dari segi demografik di Pahang sendirilah, di Bentong, ramai orang asli yang bekerja sendiri ke? Apa bentuk pekerjaan mereka? Okey, kalau kita lihat kepada demografi di Pekeso Bentong, kebanyakan ataupun majoriti adalah lebih kepada pertanian lah. Pertanian, di mana perindustrian agak kurang, tapi ada. Walau bagaimanapun kepentingan di Pekeso Bentong sendiri, kita cuba pergi kepada kawasan-kawasan yang mungkin berada di luar kawasan atau liputan biasa. Contohnya macam kes Cik Sihal lah, Di orang Karak asli ni kan? di Karak ni, pekebun kita ramai. So kebanyakan mereka ni bekerja sendiri dan sebenarnya ada perlindungan yang Pekeso boleh bagi. Sebab itu kita di Pekeso Bentong, kita cuba masuk ke setiap ceruk kawasan untuk kita perkenalkan, lindungkan diri itu supaya masyarakat tahu bahawa sebenarnya orang yang bekerja sendiri juga sebenarnya turut dilindungi. Ya. Kita tak nak orang kata Pekeso hanya cover untuk orang yang bekerja sahaja. Sebenarnya orang sendiri pun kita boleh lindungi. Itu dia. Mungkin ada satu pesanan untuk yang bekerja sendiri di luar sana untuk ambil caruman dengan Pekeso. Okey, nasihat saya sebagai pengurus pejabat Pekeso Bentong, saya sangat-sangat menyeru masyarakat di luar sana, khususnya orang yang bekerja sendiri. Sebab kita cuba ubah minda supaya masyarakat tahu bahawa Pekeso menyediakan satu perlindungan yang agak menyeluruh sebenarnya kepada mereka yang bekerja sendiri. Dan kita cuba ubah minda mereka dari sudut, kenapa saya nak kena bayar insurans sedangkan saya ni kerja cukup-cukup makan. Walaupun kita nampak jumlah dia sedikit, sebenarnya bantuan yang Pekeso boleh bagi sangat besar. Yang itu kita cuba bantu dan cuba untuk capai mereka-mereka ni walaupun di mana ceruk mereka berada. Itu kita punya janji dan usaha di Pekeso Bentong lah. Dan kemalangan tak berbau. Ya, betul tuan. Jadi ambil caruman selagi ya, betul. masih tak terjadi apa-apa lagi kan. Sebab kadang-kadang kita di luar sana kita rasa bayar caruman tu seolah-olah macam berat. Sebenarnya caruman kita tidak terlalu besar, tapi insya-Allah saya agak yakin bahawa perlindungan yang Pekeso sediakan sebenarnya sangat penting dan sangat membantu, khususnya lah bagi mereka-mereka yang bekerja sendiri. Di bawah program Lindungkan Diri atau skim Lindungkan Diri. Terima kasih. Sama. Dari segi hubungan ayah Encik Sihal dengan anak-anak rapat ke? Biasalah hubungan anak dengan ayah memang rapat lah. So maksudnya bila berlaku kemalangan tu, reaksi anak-anak macam mana? Masa kemalangan tu berlaku, anak saya 3 orang je dekat rumah. Okey. Yang seorang lagi dekat hostel. Jadi dia orang tak tahu sebab masa tu waktu sekolah kan. Yang ada cuma anak sulung masa tu. Cuma cakap kat dia lah, abah kena paku.
dia pun tak nak cakap apa pun. Kita pun terima je lah, cakap kata tak apalah, pergi klinik lah nak cakap kan. Itu je lah. So yang bongsu tu bila dia Yang tahu bongsu tu dia tak sempat. tak sempat. Sebabnya masa tu saya dah bawa ayah dia pergi klinik. Balik. Malam lah tahu. Tahu malam lah. Betul cakap terkejut lah ke tak? Agak tu nak kata terkejut tu tak terkejut, tapi dia orang cakap Risaulah. Risaulah. Okay, macam mana boleh macam tu kan. Mata abah boleh nampak tak? Macam tu lah dia orang tanya. So dalam lepas berlaku kemalangan tu kan dah tak ada beberapa bulan yang terpaksa fokus kepada rawatan semua. Ada bentuk bantuan yang diterima tak? Bentuk bantuan daripada segi kewangan tu macam biasalah, dia ada ambil perkeso tu. Jadi kita dapat sedikit lah, ada sumbangan daripada perkeso tu. Kira adalah membantu untuk kos rawatan, untuk kos pembelajaran anak-anak di sekolah. Semua kan? adalah. Sebab kalau tak boleh pergi berkebun, Ya. ada hasilnya. Jadi sedikit sebanyak membantulah. Membantulah. Tapi ditambah lagi dengan pendapatan dari yang lain. Ya. Nasib baiklah ada pelbagai pendapatan kan. Ya. Saya pun ada kedai runcit, jadi kena usahakan yang tu lah je. Jadi yang kebun tu letak ke tepi dulu. Apa harapan Puan Zadira untuk suami dan juga anak-anak lah, kira dari segi kesihatan beliau? Kita cuma harapkan yang terbaik je lah kan. Kalau kita dah buat rawatan tu, kalau boleh nak dia biar sampai pulih betul-betul lah. Kita harap yang tu je. Macam anak-anak pun harap dia dapat dia orang bagi sokongan lah dekat ayah dia orang kan, dekat abah. Supaya abah tu tak ada lah terlalu memikir kan, terlalu down, memikir ayah mata tak nampak sebelah tu. Harap dia orang faham lah ayah dia macam tu. Tapi Puan Zadira pun sangat optimistik lah kan. Semangat wajah. Kita nak, kalau semua nak yang terbaik kan. Macam mana Puan Zadira bagi semangat kat suami? Nak kata bagi semangat, saya cakap je kalau nak mata elok kena pergi rawatan lah. Buat tu je lah, kira bagi sokongan macam biasa je lah. Jangan terlalu memikir penglihatan tak nampak tu, tak semestinya tak boleh buat kerja, boleh. Cuma rehatkan dia lah, macam pada awal tu, terutama lepas pembedahan tu, saya macam tak bagi dia buat kerja berat-berat lah, macam tu je. Itulah kita harapkan mudah-mudahan Cik Sihal pun kembali pulih seperti biasa dan yalah dapat bekerja balik macam biasalah. Okey. Siap dah? Siap dah. Dah siap borak dah? Okey dah. Okey Dah. Dah tahu dah semua benda. Baik, kita pergi kedai pula. Tengok kedai macam mana. Okey, jom. Okay. Kedai apa pula ni? Kedai buah-buahan. Okey. Okey, Puan, terima kasih . Apa lagi? Dah je dah. Oh, Sambil kita lepak. Makan buah. Pulasan ni. pulasan. Rasa sedap ni. Try. Ni daripada kebun sendiri lah ni. Daripada kampung lah. Kita ambil daripada kampung untuk kumpulkan dan kita bawa ke kedai. Dah lama dah operasi ni, kedai buah ni? Kedai buah ni kira-kira dalam 5 tahun lah. Kita operasi mulanya kecil je. Lepas tu kita sebar. Tengok kepada kita punya. Semuanya dari kebun sendiri lah. Dari kebun dan juga kita kumpulkan untuk bawa ke sini. Itulah saya nak tanya juga dari segi pendapatan kan. Lepas daripada kemalangan tu adakah dah pulih ataupun masih lagi agak terkesan daripada kemalangan? Dia nak kata terkesan tu tidak, nak kata pulih pun tidak. Dua-dua. Di tengah-tengah kan. Maksudnya sekarang ni pasal semasa kemalangan ada peringkat yang memang kata slow sikit lah pendapatan tu. Pasal semuanya bergantung kepada saya. Yeah. Saya kena buat semuanya. Tapi apabila dah kemalangan, kita menggunakan pembantu untuk bantukan sikit-sikit apa yang perlu. Maknanya ekonomi tu masih berjalan jugalah walaupun kecil. Dan dibantu pula dengan musim buah sekarang ni. Hanya buah sentiasa ada jalan. Yeah. Dibantu dengan saya punya. Ada yang tak ada musim kan? Ya. Maknanya buat masa ni memang alhamdulillah lah. Okey. Dari segi rawatan pula macam mana Cik Sihal? Yelah yang ke depan ni berapa kerap akan kena follow up? Okey, rawatan pula selepas saja saya menerima pembedahan
kali ke berapa saya pun tak pasti. Tak ingat dah. Tak ingat. Banyak kali betul. Banyak kali. Dia masukkan kantar di dalam mata saya bulan 7 hari bulan ni, 7 bulan lepas kan. Lepas tu selepas ini saya akan follow up pada 26 hari bulan untuk doktor lihatlah bagaimana saya punya perkembangan mata. Maksudnya lepas 3 minggu. Ya, lepas 3 minggu. Nanti lepas tu dia akan ada follow up lagi. Selepas ini saya akan pergi ke hospital Sungai Buloh. Andainya saya bersetuju, untuk buat satu pembedahan di depan untuk buangkan saya punya garisan di depan ini. Okey. Itu akhir sekali lah itu. Dari segi saya nak tahu lah, dari segi orang yang selalu bagi semangat dekat Cik Sihal, bagi kata-kata semangat supaya jangan down. Siapa agaknya pemangkin semangat? Yang bab tu yang beri semangat kepada saya terutama family lah. Family, isteri, keluarga, adik-beradik. Mungkin ada kata-kata yang nak diberikan, pesanan kepada orang-orang di luar sana yang diberi ujian lebih kurang macam Cik Sihal. Apa agaknya yang nak disampaikan? Pertama, jangan panik. Dan kedua, pergilah ke hospital untuk melihat apa kecederaan yang berlaku. Dan ketiga, yang penting adalah ada caruman untuk perkeso. Kan? Sekurang-kurangnya di situ kita nampak ada membantu yang boleh membantu kita. Kerana benda ni bagi saya, kalau masyarakat saya, kebanyakannya tak ada insurans. Maknanya ini peluang dan ruang untuk mendapatkan insurans. Walaupun orang kata, alah perkeso bukannya banyak pun bagi duit kat saya, sikit je. Kita bayar ke perkeso pun bukan banyak. Kan? Sebulan berapa belas ringgit je. Maksud, tapi ada pelan-pelan dia lah. Tengok mana yang kita mampu untuk kita buat. Sekurang-kurangnya kita ada perlindungan yang boleh membantu kita. Baik. Ucapkan terima kasih banyaklah Cik Sihal sudi berkongsi rasa pengalaman sepanjang episod ni. Baik, terima kasih juga dari saya. Terima kasih kepada perkeso juga. Baik, itu dia kisah hidup Cik Sihal yang mana beliau mengingatkan kita tentang dalam hidup ni akan ada kecemasan ataupun insiden-insiden yang mampu merubah segalanya. Yang penting kena ada perlindungan yang cukup, kena ada sokongan yang jitu daripada ahli keluarga dan yang tersayang. Kita jumpa lagi bersama saya Jalal Zaiki dalam program Nadi Insan untuk kita mengetengahkan individu-individu hebat yang diberi ujian dan bagaimana mereka meneruskan kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.